Abi setuju je kalau adik dah tak nak sekolah, dah tak nak belajar. Yelah, benda ni bukan boleh paksa. Orang perempuan kan lambat laun tempat dia dekat dapur juga. Kan adik dah cakap, adik nak kerja macam Kak Ada. Adik, apa yang Kak Ada cakap tu pun ada betulnya. Negara kita Malaysia ni ada undang-undang. Budak bawah umur mana boleh kerja macam tu je. Dah tak nak sekolah, dah tak nak belajar. Tak boleh macam tu. Maksud Abi? Macam ni lah. Kalau adik dah memang tak nak pergi sekolah, dah tak nak belajar, apa kata kalau adik kahwin aja? Dia kenapa ni? Duduk dalam gelap sorang-sorang. Ada. You tahu kan? Dia orang nak guna you je. Babe, kita call girl, babe. Takkan nak terasa hati lepas dimainkan? Itu memang kerja kita, babe. Ada. I ajar you pergunakan orang. Bukan dipergunakan orang. Come on, babe. Stop embarrassing me. Diamlah. Semua orang tak guna. Jahat. Macam setan. Habis, nak biar semua manusia jahat ni menang ke?